Okey, itu adalah video anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri yang jadi begitu disebabkan kekurangan zat makanan. Okey, kenapa jadi macam tu? Saya nak bagi tahu kat you all, sebenarnya saya perjuangkan penurunan KBSP ni bukan saja untuk semua yang menonton dan tetapi juga untuk diri saya sendiri. Saya seorang yang sangat-sangat terkesan akibat pandemik ya. Saya telah kehilangan kerja, saya telah kehilangan banyak benda, saya kehilangan lah. So saya minta, tetapi ada segelintir manusia ni yang bergelar Cyber Trooper Pro sebelah ni, dia telah mengambil macam KBSP ni macam duit bapak dia lah. Dia anggap duit KBSP ni duit bapak dia punya lah, bukan saya punya, dia punya bapak yang punya. So mereka, they took offense. Offense ni dia rasa saya tak sepatutnya meminta duit KBSP ni. Jadi mereka telah menyerang saya, sabotage saya punya perniagaan di TikTok Shop, gertak saya, ugut saya, macam-macam dia orang buat. Jadi saya pun minta nasihat dengan orang-orang yang lebih tua, termasuk Atuk, founder Malaysian Perspective, dan beliau telah mengatakan macam ni lah, kamu boleh stop dan saya juga akan stop keluarkan video-video pro KBSP Malaysian Perspective untuk mengelakkan diri saya ditarget oleh mereka yang tidak berhati perut dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, saya dan keluarga saya sudah sedia susah, tetapi kami ditekan, diugut, disusahkan, bisnes disabotaj oleh mereka yang mempunyai kekuatan pada hari ini. Saya minta IPR ataupun Inisiatif Pendapatan Rakyat dengan Kementerian Ekonomi, saya apply, tetapi sampai hari ini masih lagi diproses. Jadi kita faham je lah ya, bagaimana rakusnya mereka yang menentang pengeluaran KBSP ini. Tapi saya meminta sahabat-sahabat di sini yang menonton video ini, terus sebagai individu anda perlu ambil tindakan. Anda perlu ambil tindakan. Sudah tamat masanya bagi orang macam saya yang tolong buatkan video. Sebab hari ini dah ramai dah pandai buat video, dan ramai dah pandai buat live. Saya nak anda lain-lain yang tidak buat live, tidak buat video ni, sebagai individu anda perlu juga meningkatkan desakan anda kepada pihak-pihak yang berkenaan supaya melepaskan wang KBSP kita dengan kadar segera. Ya, ini harapan saya terhadap anda. Ya, saya mohon maaf. Ya, sekiranya apa yang saya cakap ni, saya minta maaf lah, ya faham lah. Tapi kena faham keadaan kami ni, sekeluarga ni. Kami ni orang lemah. Jadi tindas lagi oleh mereka yang bergelar Cyber Trooper Pro sesuatu pihak. Ya, saya harap Datuk Seri Anwar, yang Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, akan ambil maklum perkara ini dan ambil tindakan yang terbaik untuk membetulkan ketidakadilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Semoga yang memerlukan pengeluaran KBSP ini dipermudahkan urusan dan dibuka pintu rezeki seluas-luasnya, insya-Allah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. No dictator, no invader can hold an imprisoned population by force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power, governments and tyrants and armies cannot stand. The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take 1,000 years, we will be free.